abang? Kita tengah trim ni Kak Abang. Kena trim juga Kak Abang yang mana macam daun kering ke, daun dah lama ke. Daun lama tu macam mana contoh dia? Kalau macam warna dia dah pudar. Okey, contoh macam ni. Ni daun dah lama tu kita panggil daun tua. Okey Kak Abang buang je, nanti insya-Allah naik daun baru yang lagi pekat dan cantik. Lagi satu kita nak bagi tahu Kak Abang. Jangan lupa, ini yang paling penting jangan lupa racun. Okey, guna racun lawan serangga Vega Flower. Okey, spray je 2 minggu sekali. Bagus waktu petang. Okey, waktu petang Kak Abang. Okey, sebab apa? Sebab petang tak jumpa matahari panas. Jadi dia takkan terbakar. Dia pergi ke malam, lepas tu jumpa pagi kan. Okey, spray macam mana spray atas daun, spray atas daun, bawah daun. Okey, dan juga batang pokok. Macam itu. 2 minggu sekali sahaja. Kalau Kak Abang rasa susah, at least sebulan sekali. Okey, Kak Abang tahu kan nak dapat dekat mana? Nama dia racun lawan serangga Vega Flower. Spray menjadi Kak Abang. InsyaAllah jadi. Cuba tahu. Saya nak sambung trim balik.